Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ke majlis kita yang kita Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah dan inayahnya kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, bersama-sama kita beriktikaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita ikhlaskan dan berada dalam ilmu yang mulia ini. InsyaAllah bersama kita para malaikat yang menyebutkan kita berdoa kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, isteri-isteri kita, anak-anak dan ahli keluarga kita, tujuan dan tujuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dengan Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan rahmat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada Nabi khususnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus mendapat rahmat, memahami segala apa yang diturunkan dalam agama Islam dan berkuatkan untuk kita melaksanakan Ramadannya. Dan juga mudah-mudahan kita diberi rahmat untuk mengenali fadilah kebenaran harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan untuk kita mendampingi diri berbuat perkara-perkara yang tidak ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kesihatan dan afiat, diluaskan dan dimudahkan, kurangkan rezeki halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita berdoa kepada kita dan Allah dan kita menjadikan anak-anak untuk pandangan dan masyarakat Islam yang kita masih lagi berbincang dalam bahagian kedua di utama dan menjawab ibu bapa, guru, semua yang melibatkan anak menjadi pendidikan sosial kemasyarakatan, menurunkan masyarakat. Dan kita masuk dalam tajuk yang keempat berkenaan dengan menjaga diri daripada kritikan masyarakat. Ya, Islam daripada awal-awal dia datang lagi dalam Quran ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada Islam qaliban fasayaqulu qaliban kama bada faqulu wal qur'an kama qala. Islam itu datangnya dalam bentuk dagang, kurang dagang benda yang baru. Saya khaliban dan dia akan kembali kepada dagang benda yang tak popular. Batu bagi korban jadi Nabi SAW berbahagialah mereka yang boleh bersama-sama dengan Islam dalam hal keadaan realitinya bentuk. Kita harap satu biasa. So dalam kita mendidik anak-anak, kerja kita ibu bapa, kerja kita guru, yang mungkin kita boleh kata kita hebat, kita mantap, kita banyak pengalaman, pun nak berdepan dengan masyarakat agak sukar. Bagaimana kerja kita untuk mendidik anak? Nak tanam pada anak-anak, bila kamu beramal dengan Islam, ada orang tak suka. Bila kita berakhlak dengan akhlak Islam, ada orang tak nak kawan.
Bila kita kata kita mendabik dada, bercakap izzah mulut kita ain muslim, ana muslim, saya orang Islam, tak minum arak, saya orang Islam, tak boleh jabat tangan, saya orang Islam, tak boleh buang masa, saya orang Islam, nak kena baca Quran, saya orang Islam, nak semayang. Pasti anak-anak kecil itu juga akan berdepan dengan kritikan masyarakat. Jadi sebagai ibu, ayah, buatlah persiapan. Itu dan juga. Di antara dasar-dasar sosial yang penting dalam pembentukan anak-anak ini dan pendidikan dari segi sosial, iaitu membiasakan, lazimkan, cuba didik bagi anak sedar sejak daripada kecil mereka akan berada dalam masyarakat. Mereka akan menempuh suasana masyarakat. Mereka akan dilihat, dikatakan sama-sama dalam masyarakat. Jadi mungkin akan dipuji, mungkin juga sebaliknya akan dikeji, mungkin akan disayangi, dan mungkin juga sampai bahkan dipisahkan. Itu di antara yang kita nak kena didik mereka. Serta mungkin mereka dapat kritikan komen yang positif. Bagus kamu, anak yang baik main masjid, tapi bila ke masjid kita jaga adab. So anak kita dididik dengan cara baik oleh orang-orang. Tapi ada juga kalau nak dekat tu suruh main masjid, tu imam halal, pengusi halal, tausiah halal, pegang jaku lah pungai. Jadi anak kita akan berdepan dengan benda-benda ini. Tuan-tuan, kita kena jaga. Tapi ada juga yang mungkin membina, membetulkan dan duduk, yang ia terkira salah seorang daripadanya dalam masyarakat, mana benda-benda ni nak kena jaga. Sering berlaku dalam masyarakat kita ni, mana benda-benda yang mungkin berdepan, benda yang kita tak sangka, tapi kalau kita sangka tak masalah. Kita main sekolah, kemudian kita makan nanti kalau cikgu tanya, kita tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tak dijangka, guru pula konsen pakai kopiah apa, buat tunjuk lepas dengan kita ingat pun cikgu nak sokong anak kita, tu kan cikgu yang hantar anak kita. Yang ni pakai kopiah putih ni mesti faham ni, pakai kopiah hitam mesti faham. Kau tak pakai kopiah masuk main sekolah, kita dah harap cikgu sokong. Terbalik ataupun sebaliknya lah. Wallah, secara ringkas, ibu bapa, guru hendaklah kita biasakan anak daripada kecil tugas menyuruh berbuat baik, larang buat jahat, bagi dia faham apa dia makruf, apa dia munkar, dan bagaimana kita nak duduk di dalamnya. Ini benda-benda biasa. Amal makruf nahi munkar perkara asas yang perlu ada. Tidak Tuhan tak sebut itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mesti ada dalam konsep permasyarakatan macam mana pun konsep dua. Suruh orang buat baik, halang orang buat nekat, buat jahat. Maknanya akan ada sepanjang-panjang zaman orang buat baik dan orang buat jahat. Kita tak tahu itu di antara tugas latih sebagai satu tanggungjawab kita untuk asuh anak-anak bagi dia kenal dua tu, dan dia nak terutama mana. Kadang-kadang kita nak berdepan dengan anak, kita suruh anak buat amal ma'ruf, dia tak mahu. Kita cegah dia buat munkar, dia pula dengan dia minat. Benda-benda bertemu. Kita sangat perlu sekali kepada guru-guru pendidik yang serius, yang punya semangat Islam, yang boleh menanam dalam jiwa anak-anak itu. Kita kata ustaz, kalau ialah kita orang Malaysia atau ustaz dengan guru yang mengajar, tapi dalam kalimah syarat itu mu'alim juga, semua mu'alim. Hatta sampai sekolah-sekolah agama lah pun cikgu mu'alim, semua mu'alimah. Jadi makna kalau ikut kena tarbiyah, semua orang yang berjawatan guru, dia kena ada jiwa mendidik, didik cara Islam. Itu dia antara. Jadi semua guru perlu mempunyai semangat Islam untuk menanam dalam jiwa anak-anak itu sejak kecil. Sejak dia sekolah, kalau kita pernah sekolah mengatakan darjah 4 tahun lah ni, sejak mula 4 tahun tu dah perlu diberi didikan pada anak-anak ni.
Dari segi sifat, ketangkasan, keberanian, benda-benda yang nak kata benar, betul kena kata betul. Hak Islam kena kata Islam. Walaupun dia sendiri kadang-kadang budak-budak dia cerdik, budak-budak fitrah, budak-budak dia nak kata buat tulis ikhlas. Cikgu benar tak lewat kan? Ya tak lewat, ikhlas, ikhlas tak. Cikgu pun buat. Itu tajuk yang paling besar. Cikgu tak boleh nak buat. Tajuk yang paling besar, mokok yang duk kantoi. Mama ajak suruh makan duduk, ni mama pun makan sendiri. Tak ambil dengan senduk-senduk, hirup dengan senduk Dia ambil sampai katok pelan, ajak orang, pergi duduk luar. Habis, pendidikan besar. So tak ni tuan-tuan, benda tu budak dia fitrah. Cikgu pun jawab, ikut apa yang cikgu ajak, jangan ikut apa cikgu buat. Dia kata kami pun nak dia macam cikgu juga. Biarlah cakap tak suka sikit. Habis mak kata hal elok, jangan ikut mak hak jahat. Dia kata kalau mak pun silap kat, kami pun jadi anak mak, silap tak apa. Tuan-tuan, kalau tak nak dakwah saja dengan dia kata betul, itulah didikan. Jadi nanti apabila si anak itu mencapai usia yang membolehkan dia mengkritik, memberi nasihat dan berkata benar, tentu dia akan menjalankan tugas dengan baik. So kalau kita didik asuh cara indah baik, ini kadang-kadang anak-anak itu dibesarkan dalam suasana dapat contoh-contoh yang baik, maka dia pun akan jadi baik. Kalau dia pun dapat tak baik, maka dia akan terbawa lagi. Bahkan dia akan menempuh jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan hal ma'ruf nahi munkar itu dengan dunianya tersendiri. Kita ajak anak gini, tapi mungkin anak sesuai, mungkin dia jumpa lagi banyak cerita tak semayang. Mungkin kita kata sahabat semayang baik, sahabat tak semayang tak baik, tapi dia berdepan dengan suasana yang tak semayang tu lebih baik. Sudah, dia ada reason mengapa kami tak semayang. Bapa you tak kuala, bapa you ustaz, bapa you cikgu, dia kerja terima makan okey, dia semayang okey lah. Kami ni nak berdepan, kalau tak kerja tak makan mati you. Lebih baik kami cari makan tak semayang tak apa, budak dah pening kepala dia. Dia juga dia tengok kampung dia okey. Tuan-tuan, saya sedih bila ada satu YouTube yang Arab yang ditunjuk wanita-wanita belah Afrika pakai kubah, pakai pelawak, tidak baca-baca, tak boleh baca, ngucap tak boleh baca-baca, tak boleh baca-baca, tak boleh baca. Tengok kubah cantik lah, ngaji tak ngaji tak, semua tak ngaji, sampai selawatkan Nabi tak boleh. Tapi kalau tengok rukun bangsa tu, pakai tudung, jubah, produk. Ini kita bimbang. Maknanya dalam syariat kita tu lah, kita takut pakai itu ramai, ngaji mungkin ramai, kuliah ramai, tapi antara ramai-ramai tu mungkin ikut-ikutan tu banyak. Jadi kita nak jadi anak kita jangan begitu, dia mesti ada hanya. Okey, dalam tajuk ni maka Ustaz Abdullah Nasir buat beberapa panduan untuk memikul tanggungjawab untuk didikan pada anak-anak. Satu, kata dia, penjagaan terhadap pendapat umum adalah satu pandangan dan tugas kerja sosial kita. Maknanya dia ada hukum, dia ada pelaksanaan dalam masyarakat, dia ada hukum dalam kitab. Yang kadang-kadang antara hukum dalam kitab dengan pelaksanaan ada perbezaan dalam kehidupan. Ini isu-isu yang ada sekarang tuan, nak bina anak-anak. Kadang-kadang budak sekolah, budak universiti pun tertewas dengan ilmiah, teori, nazariah, pandangan-pandangan umum ataupun hujah-hujah dalam dalil, tetapi nak apply tak boleh. Dalam pelaksanaan masyarakat, pelaksanaan hukum dari segi undang-undang negara, undang-undang syariat, kadang-kadang tak teli dengan apa-apa yang dalam ilmu, dalam minda dia. Saya nak ulang lagi tuan-tuan, duduk. Jangan kita hanya berbangga dengan satu dua hadis. Kita pegang juga mungkin di sana yang kita tak jumpa, atau kita dengan kelemahan kita ada lagi beratus hadis lain. Jadi beza antara kuliah ilmiah dengan benda-benda pelaksanaan. Jadi kita ada parti kepatuhan dalam kitab
universiti Islam. Fakulti tu kan sampai 4 tahun mengaji bagaimana nak mengeluarkan fatwa. Jangan apa susahnya. Ada yang berat, fakulti hukum kan. Benar-benar berjaga. Walaupun yang bercakap tu mungkin sampai pakai ada jawatan sang mufti. Tak semua mufti cakap adalah fatwa. Itu pandangan mufti negeri A. Belum jadi undang-undang. Yang itu nak kena jaga. Ini baru dia madad lah. Madad ya Rasulullah haram juga. Allahuakbar. So tuan-tuan dia isian seluruh dari beliau. Dia perlih langsung tak boleh. Tak maulah buat. Ada saya tengok t-shirt Majlis Rasulullah. Dia punya geng. Kami ada geng ahli Majlis Rasulullah. Jadi bunyi walaupun gambar. So kita nak gunakan saja. So nak jaga pandangan umum. Ini senang agak awal dalam betul-betul dalam orang suai itu je. Apa yang diumumkan oleh agama, apa diumumkan ikut tak salah. Tapi zaman sekarang jangan si X, yang si Y, yang si Z ni dia kritis. Kenapa? Kenapa kita semayang? Lepas tu semayang 5 kali. Ini pandangan 2 dan 3 kali. Mari kita bahas. Oh dia nak buat bahas pula dah. Nak bincang 3 waktu ke 5 waktu je. No. Allah. Islam telah mewajibkan penjagaan pendapat umum yang mencakupi tugas menyeluruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat terhadap seluruh umat Islam. Maknanya dari segi pandangan umum tuan-tuan, peringkat awal semua kena buat baik. Semua berpandangan baik pada orang. Termasuklah orang tu orang Islam atau orang kafir, orang soleh atau orang toleh yang jahat. Ya, sama ada orang tu adik-beradik kita atau orang luar, semua kena buat baik. Peringkat asas. Udah kita buat baik, baru ditimbul masalah-masalah, baru kita bincang pula. Tak kira bangsa, tak kira jenis, tak apa perbezaan atau keutamaan. Asasnya hang bangsa apa, hang pangkat apa, kami buat baik. Atau sampai sok tak kita, kalau lah bertanya kan, tak kena. Orang tu kita tak kena. Nak zon baik kan, nak su'uzon kan. Kena zon baik, husnuzon. Lepas kita husnuzon, bakul timbul curiga. Nampak mereka 2 orang pergi balik ni, baru timbul curiga. Tak apa, anggap awal zon. Hujan boleh berduduk pun depan rumah kita. Kebetulan kita pun hujan, tak ada tutup pintu pagar. Dia masuk memotor-motor tu, masuk dalam rumah kita. Zonnya baik ke zon jahat? Husnuzon dulu. Tapi gaya tengok tengah jam, pergi tengok tengah air. Dia duduk juga, bukan duduk saja berteduh. Dia hendak tingkap, dia hendak siling, dia hendak. Dia kita curiga. Tak apa. Benar-benar tu. Sampai pakai air. Ustaz, bukan setakat dia duduk saja kat gerai, dia hendak saja. Dia pergi mula congkek tingkap dah. Tuan-tuan nak zon baik? Husnuzon Ustaz. Dia congkek tingkap dah. Husnuzon Ustaz. Betul sangat. Jadi maknanya tak salah. Ada cerita dia tutup-tutup pegang orang lompat. Husnuzon. Bibi boleh zaman aku tu. Husnuzon pak. Dah dia lompat lah pagar masuk rumah kita nak husnuzon. Saya nampak tapi tak beritahu bapa. Kalau bapa kan. Kerja kan apa? Kerja rumah aku kan, kerja dengan perempuan tu. Ada mula lah kita pun. Itu dia antara kita beda daripada itu. Dia telah diwajibkan oleh Islam, oleh agama. Maka apa kena letak baik itu lagi. Tapi kalau tuan-tuan dah sah kata tak baik itu, dah dapat bukti, dia tak apa. Letaklah soal yang kurang baik dalam agama. Jadi contohnya para hakim. Dia tak apa jadi hakim contohnya. Dia tak boleh baik daripada orang. Sebab tu hakim, kalau dia tahu kes, dia tengok-tengok belah A dengan B tu dia ada bias untuk bisaan dia kena, dia wajib letak jawatan. Tak boleh ambil kes. Sebab dia ada kepentingan di sekali dia beradik ke, ataupun kalau parti politik ke, dari segi bangsa ke, yang kelebih India dengan Melayu. Hakim Melayu, kalau dia rasa dia boleh handle, tak ada masalah. Tapi bila dia pun ada bias, elok itu hakim dia dah. Ataupun ulama sekalipun dalam apa-apa hal kan pernah hukum begini. Jadi kalau ulama hukum pun kerana kecenderungan
kepentingan peribadi. Ingat balik cerita ikan apa yang orang rojok kat tubuh. Orang kampung bawa main ikan sampai tak kena upon, nak kena ikan uran ke ikan bong ke, tak tahu ni kat tubuh ni. Jadi boleh makan ke tak? Tok burung main kelebek pegang-pegang, tak boleh makan ke? Gawah hantar Tok burung, kalau kata boleh makan, haraplah kepala saya memang dah niat nak pergi kat Tok burung, saya makan belah ekor tak apa. Sat-sat main kita tengok lain, boleh makan. Awak keluar fatwa pada kepentingan padahal nak dapat kepala ikan. Itu fatwa ulama. Orang berpangkat, businessman, orang yang ada kepentingan dalam masyarakat. Jadi dia buat kenapa? Tender dia, pengaruh dia, keahlian, majoriti sokongan kat dia. Betul-betul semua tu nak didik anak-anak. Anak kita biasa ingat apa? Ingat, kalau ni kawan cik, kalau bukan kawan dengan cik, dua tu boleh dia kelai kan. Maka dia akan kawan dengan abang pokok-pokok dia akan benci pada orang tak kawan dia. Betul-betul latih anak-anak tidak ada bias di segi itu. Ataupun kecenderungan, kalau kita pergi jauh sikit, ni kampung kita. Dua-dua kampung, nah, ini kampung sebelah, kau ambil. Itu pangkat budak-budak, itu kena letak. Walaupun kampung mana, dia orang kita. Orang sama-sama juga. Berikut ialah bukti firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Kamu, Allah mula dengan kuntum, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Linnas, bukan lil muslimin. Dia tak kata lil Melayu, bukan lil segi bangsa, kata tak. Linnas, untuk semua manusia. Kerana kita kena tunjuk cara baik kita pada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja kita ajak yang baik-baik, baik dari segi sejagat, dan kita halang pada munkar. Mungkin tuan-tuan biasa dengar kalimah munkar, maksiat, dosa besar. Fawahish, benda-benda buruk yang keji. Tapi munkar, benda yang tak elok, yang salah disentuh agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kabair itu mungkin dosa-dosa besar yang tercatat dosanya atau balasannya di dalam Al-Quran. Itu spesifik, tapi kita semua kita tak nak. Kita nak tolak semua. Kemudian baru disusul dengan tu'minuna billah. Baik, itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surah Al-Azim. Mana-mana kaum muslimin, lelaki mukminin lelaki, mukminin perempuan, mereka akan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Awliya ba'din, mana dia akan memimpin satu sama lain. Sama-sama akan menggarap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bersatu padu menegakkan yang ma'ruf, ajak suruh, buat, galakkan dan cegah, halang, bendung, sekat, minimalkan, turunkan benda-benda kemungkaran. Itu semua kena tengok keadaan. Wa yuqimuna as-salah, semua kena galakkan mendirikan sembahyang. Wa yutuna zakat, galakkan untuk bayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, ajak suruh mentaati Allah dan Rasul. Manusia semua kena ajak. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang itu yang ada sifat-sifat kita sebut tadi, pasti kalimah Allah sayarhamuhumullah, pasti akan dirahmati Allah. Betul-betul kalau memerlukan rasa amat mengharapkan rahmat Allah, maka kita buat ciri-ciri
pasti, mudah-mudahan pastinya Allah akan merahmati mereka itu. Itu dia agama. Baik juga Nabi SAW ketika mengambil bai'ah daripada para sahabat serta daripada seluruh orang muslimin, baginda akan mengikat janji dengan mereka supaya taat patuh dalam masa susah atau senang, sukarela atau terpaksa. Ini yang kita jarang buat sekarang. Bai'ah untuk menerima agama Islam. Makna bai'ah itu uqsimu billah, kita berfirman, kita bersumpah dengan nama Allah, yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu bukan sekadar sebut, tapi nak tambah di hati tuntutan syahadah. Syekh Abdul Aula Maududi buat buku kecil, nama dia tuntutan syahadatain. Apa dia? Bila kita baca, apa yang kita ikat diri kita sendiri. Dia bukan pasangan. Pasangan tak ada. La ikrah fi din itu maknanya hak orang tak Islam, tak dipaksa pun. Tapi bila kita mengucap, kita terikat dengan beberapa tuntutan. Tuntutan ni kalau kita boleh tunai elok-elok, insya-Allah kita jadi umat Islam yang terbaik. Tapi kalau tuntutan tu ada 10, kita tak boleh tunai 10. Maknanya tak cukup kan? Tak cukup itulah masalah kita dalam masyarakat. Ada orang minta 7, buat 2. Terus mayang 5 kali, buat 2. Lepas tu tengok segi pakaian kemarin, Bosok 40 buat mayang tak cukup. Tutup aurat makcik kakak kita nak latih. Tutup aurat bila. Tak ada time yang kita boleh buka aurat. Tak ada time kita masa-masa mana, tempat mana pun tak ada. Tapi konsep kita faham. Selagi mana kita berdepan dengan orang bukan mahram, itu tak aurat. Dia tak ada kaya masa-masa. Ini pesta, boleh buka sikit aurat. Mana ada aja kita. Semayang, ini sibuk, kita tak semayang 2 rakaat, 2 waktu. Tak ada. Jadi benar-benar itu tuntutan syahadatain. Makna tuntutan kita mengucap kalimah syahadah. Ini perlu ada. Zaman Nabi SAW, bila Nabi terima kumpulan-kumpulan yang datang berbai'ah, Aqabah 1, Aqabah 2, ataupun kumpulan-kumpulan daripada perkampungan Badawi yang kecil-kecil main kota Madinah, kami daripada Muslim mengucap kalimah syahadah depan kamu ya Rasulullah. Kami orang Islam dengan kamu ya Rasulullah. Nabi akan peringat. Mau atau tidak, kamu terima bai'ah dengan terbai'ah ni, dalam keadaan kamu sedar, bukan tipu-tipu lah. Bukan bai'ah hanya ikrar macam kita angkat tangan ikrar. Kadang-kadang saya rasa hak jadi pengurusi ketua ikrar, hak tu pun dia kata aku hafal ya. Hak ikut belakang 200 orang, 300 orang dan pentas tu, makhluk kadang-kadang songkor, jemuk, kita nampak gambar yang kita nak ikrar, hak kita baca semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak payah, tak berderah-berderah, tak payah nak buat rombongan, tak payah nak angkat tangan ramai-ramai. Tapi masing-masing faham bahawa konsepnya ya Allah, semua sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana-Mu ya Allah. Jadi yang ni tak rasul. Jadi susah bukan? Tak susah kan? Ya. Cuaca macam mana pun kuat. Jadi betul kena ada tahu kalau dia bai'ah balik. Lalu orang bai'ah ni dalam tarikat. Kau tengok contoh orang tadi kan. Bila dia bai'ah tu, saya bai'ah dengan tuan guru akan baca tasbih 10,000 kali. Dia akan buat. Hujan panas pagi petang pun dia buat. Saya tasbih berbai'ah dengan ustaz sebagai nakib usrah, saya akan puasa sunat. Puasa sunat tu nama pun sunat, tapi bila dia bai'ah aku tu jadi wajib. Tak Isnin Khamis ataupun salah satu Isnin atau Khamis. Tak payah subuh, dia akan buat. Bai'ah untuk meninggalkan maksiat. Kami bila dah bai'ah dengan ustaz tak mau isap rokok, bukan pasal apa. InsyaAllah. Jadi ahli geng ustaz-ustaz mana, kami tak akan isap rokok lah. Tak suruh, tapi dia akan azal lebih kuat daripada ikrar yang lain. Ini adalah bai'ah dengan Nabi SAW, bayar sahabat-sahabat
damai sukarela. Mereka nak main jumpa Nabi pun berdepan dengan halangan-halangan yang cukup banyak. Keluarga mereka, bangsa mereka, Quraisy mereka dan sebagainya. Dia bila baiklah dengan Nabi SAW sungguh-sungguh. Jadilah macam yang kita baca, sahabat-sahabat yang mati, disiksa dan sebagainya, dia akan kekal dengan Islam walau awal. Tuan-tuan, itu dia antara. So boleh atau tidak sampai peringkat kita ni, tuan-tuan yang baik anak boleh. Janji dengan apa? Anak-anak apa mesti. Saya rasa dulu-dulu orang tuan-tuan ada ikatan juga. Nak keluar ke Singapura, nak pergi merantau, kerja dekat Kuala Lumpur, ke Singapura. Mak dia kata, awak sini tak cari makan ke? Saya dukung untuk kami nak pergi kerja kelang dekat Kuala Lumpur, Singapura. Dulu Singapura apa dah? Lepas tu dia main era Felda Nyak nak tinggal di Singapura, nak masuk Felda. Mak beliau lah nak pergi juga sini kan dapat pesaka apa pun, pergi sana dapat 10 long. Tidak. Apa yang mak dia bagi? Dia pergi ke pelekat dia. Ke pelekat selek, ke pihak terduman, apa jadi pun, kita mungkin soal nak hantar surat apa susah. Dulu telegram lagi kan. Dodol lagi susah. Tapi hati-hati semayang kawan beban nak pergi belda. Dak ni janji dengan mak ni. Tengok mak janji nak baik lah tu. Contoh-contoh tradisi yang kita biasa buat. Ataupun nak nikah, tu yang lebih hentak pergi tidur dengan maklum pergi tidur di rumah pengantin tu. Nak pelepas kata hanya dibini orang ke senang. Lah ni tak ada menyambut lah. Nak menyambut pada tidur 4 kali lah. Sponsor tu tuan. Ni untuk berat jahat ni, baik-baik ni. Tidur di hotel dia 4-5 kali sponsor, bakal suami sponsor dah. Kami belah nu, kami belah ni. Wah. Sewa bilik lah. Tak tahu lah. Saya tak tahu lah. Ni cerita baik ni. Tak kahwin lagi punya galak betul tu. Lepas kahwin. Ini tuan-tuan balik kita. Boleh atau tidak? Tuan-tuan nak turun satu-satu. Anak tak masuk asrama tuan-tuan. Baik maksud saya, apa janji pun jangan duk buli. Regi. Mokok kita ada yang menyesal. Menyesal Ustaz. Bebek tu saya dapat 5A tak apa. Pi 5A duduk kalau elok anak saya dia berkatuk. Baru tahu. Dapat 5A tapi rahmat tak dapat. Dok anak saya tunjuk baik. Baik sungguh, standard, kelas. Baru kawan, abang tak boleh buat dosa tak. Pi malam ni kita pukul pula. Ni mana dia tak boleh hafal. Anak dia memang skema betul-betul baik semua. Kira rambut mak dia kira sikat belah tengah-tengah daripada mula dia duri sampai balik ke sebelah. Rupanya abang tak kenal. Allah. Susun buku kemas pun ada orang tak kenal ni. Dia nak comong buat abang tu juga. Anak bawa balik cerita semalam boleh kan? Ayuh lah, tak mau mengaji hidup lah. Rupanya kena regi. Bebek lah, masuk 2A, 3A, pergi sekolah. Abah boleh tengok tak kena regi. Rupanya dapat 5A yang kena regi. Mati pun dah. Itu dua balik. Nak tanam. Tapi maksudnya, tajuk asal kena jaga tinggal. Kita nak latih berdepan dengan masyarakat. Masyarakat macam mana? Ya Allah, bekerja-kerja. Mak saya kena ambil jalan. Macam mana tak latih? Supaya mereka sentiasa berada dalam mana-mana keadaan masyarakat, tapi dengan prinsip dia. Kerana dia berpegang dengan bab asas semayang, bab halal haram, bab aurat, bab hukum agama. Dia akan pegang, tapi dia akan sesuaikan. Jadi kerja kita kalau boleh deal dengan anak-anak ni, kalau macam ni, macam hujan lebat macam ni. Bila hujan lebat, ada tak kelonggaran, ruksah dari segi semayang? Pasal kami tersekat di tempat yang tak boleh semayang. Kita bincang. Awak yang tersekat siapa tak boleh semayang? Tak boleh semayang. Baru hujan. La ilaha illallah. Dia boleh tanya lah tak boleh semayang pasal hujan. Dia berhenti satu tempat tak semayang tak boleh. Pasal tak boleh ambil semayang. Ambil yang hujan. Apa boleh say? Yang hujan boleh ambil semayang apa? Nampak satu. Mungkin dia tersekat di satu tempat yang tak semayang tak boleh. Semua motor. Air semayang boleh ambil dan semayang tak boleh. Dia dah tak bawa. Ada alasan kan? Alasan dulu telpon tak bawa,
seluar kecil lah, seluar lah, apa bala lah. Nak latih supaya semayang dengan baju basah tu pun, di sekolah buat tamrin, buat camp, tak tahu. Saja-saja buat camp bagi basah dengan ustaz-ustaz. Ustaz kena basah juga sebab nak tunjuk. Randu ayat sungai apa, ustaz okey kita semayang. Ustaz mandi dengan basah-basah tu lah. Nak latih. Tak payah sejadah. Sujud atas simen, sujud atas batu, sujud atas tanah. Habis bagi sana berlepoy. Memang pun. Tapi nak latih bersih tak bersih. Anak kita pun dapat. Lepas tu dia hujat sungguh, dia singgah sungguh. Motor tu ada 24 buah motor yang semayang. Ni pengalaman kita lah. Kita ke sana Pulau Pinang, agak-agak 24 biji motor berhenti hujan lebat lagu ni yang semayang. Tak ada jawapan. Tak ada semayang langsung dengan anak kita. Awak abang semayang segan lah. Nampak tak ayat? Segan. Sebab memang tak biasa. Tapi kalau tuan-tuan pergi belah negara-negara Arab, pas semayang depan orang tepi bas, biasa. Mereka taksi berhenti, buka pintu kereta, ambil semayang, ayat botol mana, semayang pintu kan. Kita kalau buat lagu tu, dia tanggal gambar harian metro besok sah lah. Kenalah pakai kebiah ujung pelik sikit pada orang ke, ataupun pakai sopan ke mana sikit lah. Dia kata sah, agama baru pula dah kan, agama Nabi Indonesia betul lepas merah. Dapat sijil aku Nabi wilayah-wilayah utara Indonesia. Biru. Siapa nak sijil boleh daftar kat dia, dapat Nabi baru lah. Jadi kita nak curiga semua duit, awal-awal kena zuan baik. Jadi kalau orang semayang lagu tu, kita boleh kata baik, bagus lah. Kita tak tahulah, kami pun biasa buat program di pantai-pantai awam. Buat program sekolah, buat program jemaah. Kita ke semayang lohok, hampa ikat mana betul, semayang. Hak map kilau pada mana sebenarnya. Dia duduk tunggu siapa dia nak mula. Siapa nak mula. Itu saya kata kalau pencetus apa ni, cara baru dakwah itu lah cara pasal malam. Dulu saya rasa pangkat awal pasal malam dibuat pun dan mikir lah semua pasal malam pangkat asas hak tradisional awal tuan-tuan mesti dekat dengan masjid masuk kita boleh lari main lah ya, berebut buat pasal malam dan nak ambil cukai dia ambil selagi tu tidak fikir panjang jauh jadi buat surau apa yang tuan-tuan kena fikir Allah Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Ubadah bin Samit. Katanya kami telah berbaiat dengan baginda Nabi SAW untuk patuh dan taat dalam masa susah dan senang. Senang-senang. Masa susah pun tak ada. Dia tak akan timbul halik Rasulullah. Tak timbul halik Islam. Maknanya anak-anak kita kalau kita boleh bina pakai tudung, dia akan pakai tudung tahun apa. Dan kita dah lambat lah tuan-tuan nak pergi overseas ni. Tapi tudung ni mungkin tudung cabang Malaysia lah. Tudung tak panjang, tak lambut. Tapi dia pergi Amerika, dia pergi Australia, dia pergi United Kingdom, ngaji bidang-bidang kedoktoran, engineer. Dia tak buka tudung. Dah tu. Contohnya jangan bayar pergi Mesir, okey kan. Tapi kalau tak faham, di Mesir pun tengok rambut tu dia, Sarawak lagu ni kan dia ustaz. Dia kata, minta tak beli lagi. Minta jadi ustaz lagi. Kami nak raga tu, ya Rafi. Isu faham. Dia kami dia tahu tapi dia akan buat apa dia tahu. Dan kita hormat. Dan tak terkecuali juga tuan-tuan, anak-anak Melayu yang pergi ke luar negara, negeri Eropah, di sini tak pakai tudung, di sana pakai tudung. Sini tak semayang, di sana dia semayang. Apabila dia berjumpa dengan sahabat-sahabat negara Islam yang lain yang kuat. Tapi kalau anak Melayu yang semayang tak pernah tinggal di Malaysia sampai polis persediaan umur 17, 18, mungkin 20 dah tahu, pergi overseas dia berjumpa dengan buak-buak hippies, free thinker yang jenis Freemason, yang jenis apa hanya takwal dunia halal haram. Anak Melayu hak semayang dah besar, hak pakai tudung lampu besar, hak best student Malaysia ada dah besar. Gambar muda terbaik SPM gah kayu pergi sana. Saya sebagai pelacur boleh telefon nombor saya sampai teratur banyak. Allah semua ni ada.
pendidikan ya. So pasal apa sembahyang, pasal apa doa, pasal apa puasa. Jadi dia nak masafah, faham je. Bukan ikut dan tuan-tuan. Kami kata apa ni pada biasa kami janji kat Nabi. Seperti memang kami akan buat Islam ni sama ada dalam senang ataupun susah. Pada masa kami suka reda atau terpaksa. Ada masa terpaksa. Paksa kami ikut Nabi SAW. Dan kami dilatih untuk sering mengutamakan orang lain. Dari insyaAllah anak dalam dunia materialistik, dunia madiyah keberadaan, kita mau mari. Banyak cerita lah ya. Pada zaman sahabat bila masuk ke Islam, ubah tingkat jahiliah dengan Islam tu jauh beda kan. Jahiliah utamakan pokok sendiri kan, kepentingan peribadi. Tapi Islam Nabi latih utamakan sahabat. Nak buat apa-apa berjemaah. Nabi Muhammad sendiri latih sampai sahabat semua sedar. Nabi Muhammad tak pernah makan seorang-seorang dia. Makan dengan isteri, keluarga ataupun dengan sahabat. Maka mesti ada hidangan. Tak ada seorang-seorang. Jadi letih sahabat dan Nabi mana pun tak jalan seorang. Ada sahabat dan sebagainya. Benda-benda tu dilatih. Dan tidak merampas atau mengambil hak orang lain bil batil. Takkan mungkin orang Islam dibina untuk mengambil hak. Ni motor di masjid pun kena kebaik. Kunci dah. Dia kata saya, kata orang tu motor. Hak duit masjid boleh kebaik. Masjid mana? Besi, lebih kurang besi kita kat, tapi dia nipis sikit, ringan sikit. Tiap-tiap hari usung keluar. Lepas Isya dah tentu kena usung masuk balik. Awak lah, besi ni pun pecah besar. Tu dia. Saya kata saya di masjid ni keluar kalau ni pun pecah juga. Saya tak tahu. Kita pun fikir hari ni besi dah sebesar ni hebat, boleh tak di luar kot, dari dalam. Tu akhirnya dalam kesatuan jangan tak cari pasal biar dalam. Lepas tu besi dalam ni tak luar, tak apa-apa kan. Kalau dia nak pun dia kena cari Power Ranger tarik, boleh keluar kot. Tapi jangan pelik dengan orang. Jangan cari pasal dia. Aku sungguh kita lopok efek buah dalam. Sampai orang pun Ustaz, masjid Sidukuk kalau kami main tutup nak terima tak mana. Saya kata terima biar tak mana pun. Kita main tiap tu. Siap orang nak bagi sumbangan betul-betul. Cari peti duit tak ada. Jadi kita Allah itulah pendidikan susah. Jadi kalau orang Islam dia latih jangan biar orang. Jangan biar orang. Biar orang pihak kita. Dan nak macam mana takdir Tuhan yang pihak kita. Tapi latih jangan balas dendam. Saya isu dendam ni ujung minggu terakhir sekolah. Dia jawab, balas dendam. Ustaz tak kira tak boleh dendam juga malam ni, malam asrama ni. Tahun lepas tunggu. Kata dengan di pondok pun ada niat begitu juga. Lama orang siapa gerak. Alhamdulillah niat dia tu kita jumpa juga, kita panggil juga hari kami juga. Jadi kalau mengaji sekolah agama pun tak. Tu saya kata melawak dia, kat cikgu pun dendam juga apa. Dia tak jawab. Direct mana ada. Maka saya dapatlah cerita cikgu pun mana ada budak tak berhati nama tu. Itu budak tahu. Tu hak ngaji di pondok, hak ngaji sekolah lain mungkin lebih baik, saya tak tahu. Saya tak tahu. Dan saya pun tak tahu lah. Tapi hak sekolah lain baik mungkin seorang. Hak lain lagi teruk. Sekolah saya ni hak tak baik tu seorang. Tu aja beza dia. Ya Allah. Tuan-tuan, ya Allah. Maka dia akan jadi satu sifat pula. Dia akan orang kata dengan baiklah, dengan kesedaran yang ada, dia akan merasa hebat dengan benda-benda yang maksiat. Dia kata amal ma'ruf nahi munkar. Dengan benda-benda maksiat dia akan bertegas. Termasuk diri dia. Tentu kalau jadi ditajumi, anak-anak kita juga ada nafsu. Anak kita juga akan dipengaruhi syaitan, pengaruh dia, hawa nafsu, pengaruh dia, kawan-kawan akan ajak dia. Maka dia juga bila ditanam lagu ni, dia akan, orang kata kalau kita tengok zahir akan muncang kan, nak lawan ni, dia akan berlawan. Nak puasa kan, tak puasa kan. Janji dah, contoh berlaku tu ni 4 orang nak puasa
puasa sunat hari Khamis, hari Isnin. 4 orang puasa sunat. Seronok. Mai pukul 9, aku buka lah. Aku buka lah. Aku tinggal dia seorang. Aku nak buka ke tak? Nafsu. Jadi kalau tak buat dia kan, saya buka lah. Sebab ini dah sekolah kelas macam mana, semua buka. Rupanya cikgu pun niat puasa lah. Tapi dah budak-budak panggil, tengok-tengok ayam boleh dah. Cikgu-cikgu buka puasa lah. Kerana kita nak latih supaya dalam boleh ke tak? Terwujud boleh tak tajuk-tajuk kita sendiri. Puasa nak lepas ke tak? Yang lepas Ustaz, tu pun baru 2 tahun ni dulu tak lepas ke 6 hari bulan Syawal, tak boleh sampai berubat atas bawah. Maknanya kita pun tewas. Macam mana anak-anak? Tanya anak-anak perempuan kita kan, Tuhan bagi puasa tu tak boleh dalam bulan Ramadan mungkin 7-8 hari. Tuhan bagi medan untuk qada 11 bulan. Dia doa bulan Syawal. Bulan Syawal Allah mak lagi 3 hari. Yang mak kita jangan kata mak pun lagi 4 hari. Kita tu sahabat kaya mesti diingat pula. Bagi 11 bulan. Nafsu. Nak puasa ke mana? Ini apa ni? Ikan pari. Buka pula. Kan? Sebab yang puasa seorang, yang nak makan 4 orang di rumah. Lazat kau masak tu lah yang puasa pun. Dia kata ini tak dia puasa juga. Itu dia ada nafsu. Kita nak nanti macam mana? Kalau anak tidak kuat, dia akan goncang tu. Apa pun, puasa. Allah. Dan saya minta tuan-tuan tambah sikit lah. Kadang-kadang dia buat ibadah, kadang tujuan-tujuan yang tak mahu. Kalau saya pun nampak rajin kan, pasal orang. Kalau saya pun semayang, pasal orang. Kalau saya pun puasa, pasal nak diet. Kalau tak puasa 2 hari seminggu, Ustaz, saya naik 1 kilo. So kena puasa ke? Minggu lepas tak puasa, dia naik pula. Jadi hang puasa bukan kerana Allah, hang puasa kerana nak elok tubuh badan puan lagi dah tua dah. Ni nak bandingkan tinggi badan ni masa dia menikah tu mampu. Tuan, sesuai lah. Tapi puasa kerana Allah, puasa kerana Nabi Sunnah, bukan puasa nak jaga pun, bukan puasa nak jaga orang kata nak maintain diet. Tapi Ustaz, kalau ada dulu ada orang soalan itu susah. Bila ada tuan niat tertentu, utamakan puasa untuk Allah dulu. Itu nombor 2. Dah Ustaz, saya terai kalau niat Allah dulu, lepas tu jaga-jaga badan ini dia tak jadi. Buruk naik juga. Itu susah. Ada soalan masukkan saya 2 soalan sebelum main dia. Kenaan dengan dia jawab macam tu. Saya kata sebab kita beri kita main lagi dia mana ni nak jawab. Dia kata dia tak ada, dia tak sibuk. Kita jawab juga di tengah, tapi tak buat kursi. Soalan berkenaan dengan kedudukan kita dengan orang-orang yang berbuat maksiat, berdosa, orang kafir. Sekarang saya kerja dengan mereka, dengan syarikat, dengan kerja dengan ketua majikan dia. Orang ketua majikan sah tak betul. Dia orang kafir ataupun dia orang Melayu tak puasa. Dia orang Islam tapi memang anti bapa agama, tapi majikan bagus. Dia tanya tu halal ke tak halal. Saya pun jawab dengan halal, tapi tak berkat dalam jawab saya balik. Dia kena kembali besar dia lain. Tapi nak kena urai tuan. Satu kerja kita malam tadi lah. Kalau dia majikan Islam, kita jadi kuli je. Ambil semangat pengurusan dakwah Luqman dan Hakim. Kan Luqman Hakim tu hamba abdi Habsyi, hitam lagi. Tapi akhirnya dicatat namanya kerana dia berjaya ubah sikap ketua dia, majikan dia. Salah satu contoh yang majikan dia kata, wahai Luqman, pergi sembelih kambing. Pergi sembelih kambing, ambil daging yang paling sedap. Dia pun sembelih, dia ambil lah lidah. Buatlah masakan sedap. Orang mana tak tahu lah. Lidah. Satu hari lagi pula dia kata, Luqman, habis sembelih kambing, ambil bahagian kambing yang paling tak sedap. Luqman ambil lidah lah. Jadi bagaimana pasal lidah? Luqman lidah. Dia apa dia hak sedap, hak main lidah, hak tak sedap, hak main lidah. Bukan masalah resipi, masalah daging lidah. Maka Luqman tarik, wahai tuan, lidah ni dia tak boleh kan lidah kami, lidah kita. Elok pun lidah, hak tak elok pun lidah.
Akhirnya tuan-tuan dalam surah Luqman tu menceritakan bagaimana Tuhan dia sayang Luqman atas nama Allah. Sayang Luqman kerana dia anggap Luqman macam tu guru dia. Kita boleh buat. Dan sayang anak kita, pasal anak kita lah dia aku bagi mengaji, dia boleh dapat taranum, dia boleh mengaji Quran lah, kita boleh tumpang tajwid dia, kita boleh tumpang lagu taranum dia. Jadi dia anak, tapi dari segi hubungan dengan ibadat pada Allah, boleh tak abang jadi imam? Mak seronok sangat, minta maaf abang jadi imam tak sedap. Abah pun reda tak apalah, ni bukan sinilah kita sedap-sedap semua, anak tak sedap kan. Tapi kalau betul abang kata memang apa pun nak iktiraf, abang sedap dari segi tu. Anak seronok kan, dia diberi pengharapan, diberi Allahu Akbar. Kan, bisu anak yang dengan terbaik segi. Ustaz tak tegur muak tak sembahyang, Ustaz tak tegur Aisyah rokok, dan status dakwahnya awak tetap anak. Surah Luqman bercerita dulu. Mak cerita macam mana nak depan ayah yang maksiat, ayah yang tua kau buat benda-benda yang melanggar Allah. Jangan komen aku. Tapi awak cari jalan lain, bukan mulut awak yang melanggar ayah, tapi awak usaha benda cari jalan orang lain. Orang lain tegur ayah. Contohnya pasal kisah ialah dia pergi buat kan, bak pokok. Dan dalam pendedahan tu ada disunting semua pandangan ustaz-ustaz di Malaysia tentang haram rokok. Ustaz ni kata apa, ustaz ni kata apa, ustaz kata lepas tu bagi ayah dengar pula, bagi ayah baca beberapa kali. Tersentak tuan-tuan. Dikaitkan rokok dengan darah daging. Rokok tu haram, bila haram masuk dalam paru-paru jadi darah daging pula jadi ayah mani pula jadi anak. Bagaimana mungkin anak soleh nak berdoa kat kita? Pakai kisah rokok kita. Kisah rokok kaitkan doa. Harian tu kaitkan doa. Jadi kalau isap rokok, doa tuan-tuan jangan harap Allah nak bagi. Tuan-tuan betul letak dengan abaran Allah, macam mana nak minta doa kat Allah? Buang rokok dulu. Allah siap 3 ustaz jadi itu tuan kepada Allah. Semayang lagi lah banyak. Dia ada berapa puluh ustaz lepas semayang. Kalau tak semayang. Berapa ustazah urai masalah aurat. Tak satu tunjuk segak lah kalau tak tutup aurat. Tak satu tunjuk hegap ni smart cantik lah kalau tak tutup aurat. Sebab kita nak bangun balik. Orang perempuan kalau dia rasa dia tutup aurat nampak segak, dia akan tutup aurat ambil. Dia tuan-tuan kena tutup juga. Cantik semua orang, tapi tak tudung tak pakai, tak cantik Datuk Seri. Datuk Pelatin Seri. Jadi dia akan cuba. Lah ni tak pakai tudung lagi. Itu yang kita susah nak tegur. Kan semua pakai pandai tak tutup orang. Kan satu majlis kita ada suara, pakat tengok dia, tak pakai tudung. Winanya masuk neraka pasal tu. Seorang kata, saya kata 2 lain 3 lain juga betul. Dia tak pakai dah, tak tunjuk dah. Juga bahasa Allah. Ada beberapa imam, beberapa masjid dalam Pulau boleh kita buatlah isu semayang, sebut kalimat, sebutlah apa ada perhatian dengan ini kesedaran yang ada pada kita. Semua orang janganlah tinggal semayang. Kalau tak semayang, kalau sahkan pemikiran anak Maryam datang kuasa tak semayang, kalau tuan-tuan bagi kami untuk baca tahlil, kami tak kafir. Untuk iman takfir semua tak ada sebulan, semua pakai main jenguk kepala. Walaupun kakak awal dia main masjid itu kerana hutan tu lah kot. Tapi lama-lama nak ubah. Tuan-tuan Allah setakat itu malam yang aku berhubungan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala
اللهم أرنا الحق وحقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة